Bersana tu kali untuk semua. Bersana tu kali untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar cucu-cucu atuk sekalian? Dah makan, dah minum, dah solat, dah dengar cakap mak bapak? Ai, termarahlah pula. Alhamdulillah, atuk ni rindu kat kamu semua. Dan hari ni kita berjumpa, atuk nak cerita tentang atuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Untuk pengetahuan cucu atuk sekalian, Abdul Muttalib ni sebenarnya bukan nama sebenar. Nama sebenar beliau ialah Syaibah. Syaibah ni maksudnya ialah orang tua. Beliau ni dipanggil orang tua kerana Abdul Muttalib masa dia lahir, masa dia baby, dia dah ada uban. Jadi orang panggil dia Syaibah, orang tua. Tapi bukan maksudnya orang tua krepot. Orang tua kat sini maksudnya orang yang sangat berpengalaman. Dan bak kata patah orang-orang kita lah, orang yang sangat berilmu. Malah Abdul Muttalib merupakan keturunan Bani Hashim yang paling dihormati kerana ketinggian ilmunya. Cuma ada satu masalah. Abdul Muttalib ni tinggal di Madinah. Dan orang-orang dekat Mekah tak pernah tahu pun yang Hashim, iaitu moyangnya Nabi SAW, ada anak bernama Abdul Muttalib. Sehinggalah bila Abdul Muttalib sudah besar, pakciknya yang berada dekat Mekah dapat berita ini. Dia pun datanglah ke Madinah dan ingin membawa Abdul Muttalib bawa ke Mekah untuk meneruskan kerja-kerja di Mekah. Tetapi ibu dia tak izinkan. Bukan sekadar ibu dia tak izinkan, Abdul Muttalib sendiri tak nak pergi. Sebab apa? Sebab dia adalah seorang anak yang sangat menyayangi ibunya dan dipujuk. Tapi ibunya tak benarkan. Akhirnya Abdul Muttalib kata, kalau ibu aku benarkan, aku pun akan pergi. Jadi atuk pun dah lupa. Baru atuk ingat. Bila pakciknya minta izin dengan ibunya, mula-mula ibunya tak kasi. Tapi setelah pakciknya cakap, kami bawa Abdul Muttalib ke kerajaan bapanya, barulah ibu dia benarkan. Akhirnya dibawalah Abdul Muttalib kembali ke kota Mekah untuk meneruskan kerja-kerja ayahandanya, iaitu Hashim bin Amru bin Abdul Manaf yang digelar Hashim. Baru betul. Dalam hayat Abdul Muttalib berlaku dua peristiwa yang sangat penting, iaitu yang pertama penemuan air Zam-Zam dan yang kedua adalah peristiwa tentera bergajah Abraha. Tapi cerita-cerita tu nanti atuk ceritakan dalam episod yang akan datang, sebab ceritanya terlalu panjang dan best untuk cucu-cucu atuk semua. Atuk kan suka ingat-ingatkan. Atuk kan suka ingat-ingatkan. Kita hidup kenalah banyak berjasa kepada kedua ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Barulah nanti hidup kita akan jadi tenang. Kalau tak boleh buat yang besar-besar, buat yang sedikit-sedikit pun okey. Contohnya, balik sekolah baju jangan campak-campak. Letaklah di tempat yang betul. Lepas sembahyang, sejadah tu lipat. Lepas makan, basuhlah pinggan sendiri. Barulah nanti Allah sayang. Bila Allah sayang, hidup jadi tenang. Bersana tu kali untuk semua.